Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Isnin 20 hari bulan 11 tahun 2023 kita dapat meneruskan lagi sesi kuliah berkaitan bahagian yang ke-9, tajuk adab-adab antara suami isteri. Jadi sekarang ni muka surat 82. Sebelum ni kita dah bincang mengenai tajuk berkaitan dengan adab-adab antara adik-beradik. Dalam beberapa perkara yang perlu dijaga, iaitu sikap toleransi. Pada malam ini kita akan teruskan lagi dengan tajuk baru, iaitu adab-adab antara suami isteri. Sebenarnya dalam Islam telah menjelaskan kepada kita beberapa adab, beberapa etika mengenai dengan adab-adab antara suami isteri, mengenai dengan etika berpasangan antara pasangan suami isteri. Apa yang disentuh tentang beberapa etika ataupun adab ketika bersama suami isteri dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahawa manusia diciptakan dengan mempunyai pasangan supaya bersemi, supaya berseri ataupun menyerikan kehidupan berumah tangga, bertujuan dengan bersuami ataupun beristeri melalui pasangan suami isteri ini. Tujuan utama untuk berkahwin adalah untuk mendapat ketenangan dalam hidup. Begitu juga untuk mendapat dan mencari kedamaian serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya, seperti mana yang kita baca dalam ayat suci Al-Quran, perkataan Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan begitu juga semasa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Daripada sini ke dalam lubuk hati manusia, Allah SWT telah tetapkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya ke dalam lubuk hati manusia. Ada perasaan kasihan, ada perasaan rahmat, ada perasaan kasihan belas. Jadi daripada sini, dengan perasaan Allah SWT ciptakan manusia mempunyai dan ada perasaan cinta antara satu sama lain, dengan pasangan-pasangan yang jantina berlainan, dengan perasaan cinta, perasaan kasih sayang sebagai landasan kebahagiaan keluarga di dalam rumah tangga. Inilah yang digariskan dalam Islam, bahawa pasangan suami isteri merupakan sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan berumah tangga, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggalakkan umatnya berkahwin dengan perasaan cinta, kasih sayang sebagai landasan kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan rumah tangga. Walaupun cinta, walaupun kasih sayang merupakan fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita perlu sedar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa keabadian cinta itu tidak akan diperolehi sebagai satu anugerah tanpa diiringi dengan usaha. Usaha macam mana? Iaitu menanamkan sikap kerjasama dengan suami dan isteri. Sikap kekeluargaan perlu ada sikap yang ditanamkan melalui toleransi antara suami isteri dalam berumah tangga. Dan pada masa yang sama,
Mestilah ada sifat berkesepahaman antara suami dan isteri. Kalau ada kadang-kadang tu suami nak ikut pendapat dia, isteri ikut pendapat dia, tapi seelok-eloknya berbincang, cari jalan penyelesaian, bertoleransi dan bertolak ansur. Tidak ada perasaan ego, maksudnya bila hidup berumah tangga diketepikan, saling bertolak ansur, suami isteri yang sentiasa menjadi pemaaf, tidak ego dan tidak sombong, saling mengalah antara satu sama lain. Kalau suami garang, ada masa tertentu, isterilah yang sejukkan. Kalau isteri yang garang, isteri yang kata emosi, cari jalan penyelesaian yang baik. Itulah jalan yang terbaik dan berbincang sebaik-baiknya antara pasangan bagi membahagiakan rumah tangga dan perdamaian antara pasangan tersebut. Pada masa yang sama, sikap berhati-hati dalam percakapan merupakan perkara yang penting. Kadang-kadang bila dah berumah tangga, terutama permulaan alam perkahwinan, tapi ada juga walaupun dah lama berkahwin tetapi dari segi percakapan tak jaga. Percakapan yang perlu dijaga mesti dikawal dalam kehidupan bagi mengelakkan daripada perbalahan. Kadang-kadang suami bergurau, isteri ingatkan perkara itu adalah serius. Kadang-kadang isteri bergurau, kadang-kadang suami pula ingat serius. Pada hakikatnya saling faham memahamilah antara gurauan serius, percakapan serius ataupun perkara itu adalah perkara biasa bagi pasangan tersebut. Jadi saling faham memahami, cuba menyesuaikan diri antara pasangan. Daripada sini, dari segi percakapan jangan terlalu cepat mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat. Kadang-kadang suami bergurau, isteri pun terus sambung panjang pula berjela-jela. Suami pula sambung lagi, lebih baiklah salah seorang diam dan mengalah adalah lebih baik. Tiada permusuhan antara satu sama lain, melainkan dengan tujuan berkahwin untuk mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti tanamkan dalam diri sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ insya-Allah mudah-mudahan dengan sifat takwa serta mementingkan kehidupan melalui kehidupan agama, insya-Allah ada jalan penyelesaiannya. Manakala yang berkaitan dengan pasangan yang sanggup hidup bersama dalam keadaan suka duka, bersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang seringkali melanda bahtera kehidupan rumah tangga ini, dapat menyelesaikan bersama adalah jalan terbaik. Dalam kehidupan biasalah nak tunggu beberapa tahun, peringkat awal permulaan ni nak menyesuaikan diri di alam perkahwinan, mula-mula nak berkahwin, saling nak faham memahami. Ada yang berkenalan selepas berkahwin, ada yang bercinta sebelum berkahwin, tapi macam-macam lah dalam kehidupan manusia. Tetapi setelah berkahwin mungkin lainlah pula. Pada peringkat awalnya nak cukup jaga hati dan perasaan. Bila dah berkahwin, awak-awak saya ikutlah, nak berasa hati sebab dia dah dapat dah dapat isteri dia dah. Apa yang dia nak dapat dah. Bukan macam tu. Pada hakikatnya dalam kehidupan rumah tangga saling toleransi, bekerjasama, berganding bahu dalam menguruskan kehidupan rumah tangga tersebut. Pasangan yang sanggup hidup bersama adalah jalan yang terbaik bagi menyelesaikan, menangani masalah bersama. Bukan semata-mata kecenderungan selera nafsu sahaja. Janganlah tengok isteri dia cantik, dia kata seseorang perempuan yang cantik, dia kata ini dia nak kahwin pada ni. Tapi pada hakikatnya kena tengok juga keluarga dia, perangai dia macam mana, kenali dia melalui orang tengah sekurang-kurangnya. Janganlah pula ikut perasaan nafsu semata-mata, bahkan kena tengok juga. Sebab itulah Rasulullah SAW berpesan dan memberi peringatan melalui hadis, jangan pilih kepada kecantikan saja. Jadi kalaulah kita nak pilih perempuan, cari yang cantik, harta, keturunan yang baik, beragama. Tetapi Rasulullah SAW juga menyentuh, pilihlah agama. Dalam banyak-banyak, pilih agama. Sebab agamalah jalan penyelesaian dalam hidup dan dalam kehidupan manusia. Seseorang yang beragama, dia dapat jaga diri dia, amanah dalam kehidupan rumah tangga. Suami pun jujur dengan isteri dan isteri juga jujur kerana agama yang dijaga.
Jadi daripada sini, kerana selera seringkali berubah seirama dengan perjalanan umur atau usia. Tapi kalaulah kerana takwa, kerana iman, kerana agama, maka pasangan tersebut dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan bahagia sehinggalah ke jannah, insya-Allah. Daripada sini, apa berkaitan dengan kehidupan manusia, alangkah bahagianya jika ditanam dalam diri sikap yang baik dengan cara mengikut petunjuk yang diajar dan garis panduan yang diajar oleh agama, kerana nilai kesempurnaan hidup sentiasa ada pada agama. Seperti mana yang disebut tadi berkenaan dengan hadis yang disentuh oleh Rasulullah SAW, kerana agamalah merupakan jalan perdamaian, jalan penyelesaian bagi seseorang. Jadi daripada sini, apa yang disentuh mengingat hadis itu sebagai contohlah. Sebagai contohnya cantik, bila dah tua boleh berubah. Begitu juga dengan harta. Kadang-kadang masa berkahwin tu kaya, setelah berkahwin jadi miskin. Ada juga macam tu. Itulah yang dikaitkan dengan penekanan tentang agama. Mudah-mudahan seseorang itu akan tenang dan bahagia sehingga ke akhir hayat mereka. Jadi jalan kebahagiaan bukan kerana harta, bukan kerana rupa, tetapi kebahagiaan melalui sikap kerjasama antara pasangan. Yang tak berapa cantik pun akan menjadi cantik. Sampai ada suami kata, suami isteri dia lah antara isteri yang tercantik di dunia. Itulah yang diberi gambaran kerana dia hidup dalam suasana yang bahagia. Mudah-mudahan kita semua pun terus hidup dalam suasana yang bahagia, insya-Allah, sehingga ke jannah. Jadi kita berpegang dasar kita sebagai suami isteri, sebagai pasangan, mestilah berpegang kepada dasar dan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sekarang, apa yang berkaitan dengan umur, usia manusia sentiasa berubah. Yang penting, fitrah manusia, Allah SWT ciptakan kepada manusia ada perasaan cinta. Ada perasaan cinta kepada seseorang. Manakala cinta dalam kehidupan seseorang, cinta kepada pasangan, mestilah disemai dengan takwa, adalah cara yang betul dan jalan yang terbaik. Kerana ada sesetengah manusia yang mengikut hawa nafsu, tidak mengambil peduli ataupun tidak bersedia untuk berkahwin. Dia bercinta sebelum berkahwin, tapi mengajak buat sesuatu yang kata perkara-perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mengadakan hubungan sulit sebelum berkahwin. Tujuan utama adalah semata-mata untuk melepaskan nafsunya. Itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pada hakikatnya dia sendiri pun tidak bersedia untuk kahwin. Banyak berlaku sedemikian. Jadi bagi perempuan-perempuan jangan terlalu cepat percaya. Mesti melalui alam perkahwinan terlebih dahulu. Di samping itu, ada juga di kalangan seorang lelaki, bila dia berjumpa dengan pasangan baru, dia tinggal pula yang lama. Yang ni dah mengharap dah menyerah diri dah kepada lelaki itu. Pada mereka kerana terlalu sayang, tetapi ditinggalkannya pula dan mencari pasangan yang baru. Inilah tindakan yang salah, tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hubungan mestilah melalui perkahwinan. Islam juga menentukan dasar bagi memilih pasangan suami isteri. Dalam kehidupan, Islam menentukan untuk memilih pasangan suami isteri. Suami nak berkahwin, dia pilih, tengok isteri dia, calon isteri dia sesuai atau tidak. Begitu juga bagi perempuan, sebelum dia menerima lamaran, dia tengok sesuai atau tidak, boleh terima hati atau tidak macam mana, dan bersesuaian dengan keluarga. Kadang-kadang keluarga memilih, keluarga yang pilih untuk jadikan calon menantunya. Walau bagaimanapun bergantung pada jodoh masing-masing. Yang seeloknya, Islam mengajar dan menentukan dasar bagi memilih pasangan suami isteri seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-26, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat.
wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji diperuntukkan bagi lelaki yang keji, dan lelaki yang keji diperuntukkan bagi wanita yang keji. Jadi ini berdasarkan kepada ayat suci Al-Quran, mengikut kesesuaian pasangan. Kalaulah mereka sebelum berkahwin dah buat sesuatu, jadi sesuai dah dengan pasangan dia. Dan wanita yang baik diperuntukkan bagi lelaki yang baik, dan lelaki yang baik diperuntukkan bagi wanita yang baik. Inilah perumpamaan dalam ayat suci Al-Quran. Tetapi ada juga persoalan yang kata perempuan tu dah terlanjur, tetapi dia bertaubat, adakah Allah SWT ampuni dosa dia? Kadang-kadang ada juga seseorang tu dah betul-betul taubat nasuha, dah terlanjur perbuatan-perbuatan yang lalu, Allah gantikan suaminya dengan suami yang baik kerana dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berubah sikapnya menjadi seorang yang baik, yang salihah. Jadi adab-adab antara suami isteri, seorang Muslim tentulah mengakui adab-adab antara dua suami isteri yang dikira sebagai hak-hak antara keduanya. Jadi untuk pengetahuan para peserta, para pelajar sekalian, bahawa hak suami isteri semuanya mempunyai hak. Suami pun ada hak dan isteri pun ada hak. Masing-masing mempunyai hak dalam rumah tangga. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Hujung ayat 228 dari surah Al-Baqarah. Artinya, dan isteri itu mempunyai hak-hak yang setimbang dengan hak-hak lelaki terhadap mereka dengan cara yang sepatutnya menurut syariat, baik dalam pergaulan harian, dalam menjalani perkara yang sesuatu yang berkaitan dengan hak isteri, suami perlu jaga dengan baik. Dalam perkara itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami mereka, mempunyai kelebihan darjat kekuasaan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Berarti pihak suami pula mempunyai kedudukan, kata tingkat ataupun darjat kelebihan lebih tinggi daripada perempuan. Maksudnya lebih tinggi daripada satu darjat. Hak ditaati melalui perbelanjaan yang dikeluarkan, sebagai contohnya nafkah. Jadi ayat yang mulia ini telah mentadbirkan beberapa hak bagi tiap-tiap seseorang daripada suami isteri itu, dan Allah telah melebihkan hak suami ke atas hak perempuan, yakni isterinya, kerana beberapa alasan yang khusus. Berkaitan dengan ayat ini, dalam ayat ini menjelaskan tentang ayat ini adalah menjadi dalil berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala bahawa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan lelaki. Hak seimbang, yakni suami ada hak, isteri pun mempunyai hak dan ada hak, dan lelaki mempunyai kelebihan satu tingkat dari isterinya. Adalah menjadi dalil bahawa dalam kebajikan mencapai kemajuan dalam segala kehidupan, lebih-lebih lagi dalam lapangan ilmu pengetahuan, bererti isteri pun mempunyai hak untuk memberi peluang pendidikan kepadanya. Suami pula perlu berusaha untuk mencari dan peluang untuk mendapat ilmu dalam kehidupan dirinya. Bererti lelaki dari perumpamaan dari perempuan, lelaki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajipan.
iaitu sesuai dengan fitrahnya dari segi fizikal ataupun dari segi mental. Contohnya, berdasarkan kepada ayat ini, isteri mempunyai hak dan tanggungjawab dalam menguruskan rumah tangga. Apabila seseorang perempuan berkahwin, berarti tanggungjawab dia untuk melayani suaminya, menguruskan rumah tangganya dengan baik. Pada masa yang sama, dia mengajar anak-anak di rumah. Kalau suami tak pandai, isteri pandai, isteri ustazah, boleh mengajar juga suami dia di rumah, mengajar Al-Quran, mendidik. Dan begitu juga isteri mendidik anak-anak di rumah. Seperti mana ada pendapat melalui ulama pendidikan mengatakan bahawa di rumah adalah rumah pertama anak-anak. Kerana isterilah yang mengajar dan mendidik anak-anak di rumah. Kerana suami menguruskan kehidupan untuk mencari nafkah, menguruskan urusan pekerjaannya, dan isteri pula berada di rumah menguruskan anak-anak dan rumah tangga, menjaga kebersihan dan menjaga kesihatan. Begitu juga menjaga rahsia rumah tangga adalah tanggungjawab isteri. Ini sebagai contoh, mempunyai hak. Ini ada katakan sebagai hak isteri, menguruskan rumah tangga, menjaga anak-anak di rumah, menjaga kebersihan diri dan lain-lainnya. Dan juga berkaitan dengan menjaga rahsia rumah tangga, menjaga aib suami dan lain-lain lagi. Kadang-kadang jangan terjebak dengan dosa berpunca daripada ada masalah dengan suami, viralkan masalah rumah tangganya kepada orang ramai, tontonan ramai, bacaan umum iaitu Facebook dan lain-lain lagi, ataupun status. Itu merupakan perkara yang berdosa, kerana rahsia rumah tangga tak boleh disebarkan kepada orang lain. Kiranya ada apa-apa masalah, perlu tangani dan cari jalan penyelesaian bersama semasa suami berada di rumah. Perkara sedemikian, aib rumah tangga yang tak diketahui oleh orang lain tersebar luas, sehingga orang bercakap nampak bahagia rupanya ya, tapi tak bahagia di sebaliknya. Jadi dia membuka aib dirinya sendiri. Ini dari segi bahagian isteri. Manakala suami pula merupakan ketua keluarga. Contoh, suami bekerja, berusaha mencari nafkah yang halal kepada isteri dan anak-anaknya, membelanjakan isteri dan membelanjakan anak-anak melalui nafkah yang hasil daripada urusan pekerjaan yang diperolehi tersebut. Bererti dalam rumah tangganya, suami dan isteri adalah sejajar, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Suami pergi bekerja, mencari nafkah, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, dan isteri pula berada di rumah, menguruskan rumah tangga dengan baik, menjaga anak-anak dengan baik, dan menguruskan rumah, menjadi isteri yang amanah dan jujur ketika suami tiada di rumah. Jadi sejajar, saling membantu. Dan begitu juga untuk mendatangkan kebahagiaan rumah tangga, mesti ada sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, yang tenang, yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah saling lengkap melengkapi dengan ada perasaan dan semangat kerjasama antara satu sama lain. Inilah merupakan sesuatu jalan penyelesaian untuk mendapat kebahagiaan rumah tangga masing-masing. Pada dasarnya, nafkah keluarga merupakan kewajipan suami. Suami mencari nafkah, isteri menjadi suri rumah. Tetapi isteri ada juga yang bekerja. Majoriti di negara kita ni bekerja atas keizinan suami. Suami izin tak ada masalah dan tak ada halangan. Pada dasarnya nafkah keluarga merupakan kewajipan suami. Tidak bererti isteri tidak boleh membantu nafkah keluarga bagi isteri yang bekerja. Sebagai contohnya, ini dikira sebagai tabarruk, maksudnya membantu suami, membantu keluarga hasil daripada sumber pendapatan melalui rezeki pekerjaannya. Tidak menjadi halangan untuk bekerjasama dengan suami. Bukan kewajipan, tetapi dikira sebagai tabarruk, membantu suami, mengurangkan beban suami kerana gaji suami tidak mencukupi. Dengan bekerja, kedua-dua pasangan boleh menampung sara hidup keluarga tersebut, terutama hidup di ibu negara. Hidup di ibu negara, suasana kehidupan
agak mencabar, terutama rumah sewa mahal, bayar kereta lagi, bayar pengasuh, bayar sekolah anak-anak, bayar bibit dan lain-lain lagi, bil api, elektrik dan sebagainya. Jadi berarti kadang-kadang ada juga sesuatu tempat tu tidak mencukupi kalau suami bekerja seorang. Tetapi kalau suami dah gaji mahal, tidak menjadi halangan lah, tidak ada masalah. Walau bagaimanapun, dalam kehidupan rumah tangga, saling bantu-membantu, saling bekerjasama antara satu sama lain adalah jalan penyelesaian yang terbaik. Bila suami sakit sebagai contohnya, ataupun suami jatuh miskin, maka wajib bagi isteri membantu biaya rumah tangga tersebut buat sementara waktu, sementara suami dapat pekerjaan yang baru. Bila suami mampu, maka wajib bagi suami menggantikan nafkah tertangguh daripada duit yang digunakan oleh isterinya tersebut. Kecuali isterinya izin, tak apa, tak payah, saya memang ikhlas, saya dah tabarruk kepada suami dan kepada isteri, tak ada kepada anak-anak, tak ada masalah, kerana kita hidup pun hanya kata tujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa-apa pun bergantung kepada budi bicara dan perbincangan antara pasangan tersebut demi kebahagiaan rumah tangga mereka. Daripada sini apa yang berkaitan dengan dan Allah telah melebihkan hak suami ke atas hak perempuan isterinya kerana beberapa alasan yang khusus, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat muka surat 83. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji perpisahan, ala innalakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan. Hadis riwayat kitab As-Sunan dan disahkan oleh At-Tirmidzi. Artinya, ada hak bagi kamu di atas isteri kamu, juga ada hak bagi isteri kamu di atas kamu. Apa yang berkaitan dengan dua perkara ini, hak isteri dan hak suami, masing-masing mempunyai hak dan tanggungjawab. Apa yang berkaitan dengan hadis ini, hak bagi kamu di atas isteri kamu, juga hak bagi isteri kamu ke atas kamu. Jadi kita sebut mengenai dengan isteri terlebih dahulu, menunjukkan bahawa peranan isteri dan suami semuanya mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Bagi isteri, ketika suami pulang dari bekerja, tanggungjawab isteri adalah menunjukkan wajah yang ceria kepada suami ketika suami pulang dari rumah, dari tempat pekerjaan. Berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim, iaitu jangan menganggap remeh dengan kebaikan yang kecil. Janganlah pula isteri tengok menunjukkan wajah yang ceria, tak laratlah nak tunjuk ceria-ceria, dah selalu ceria dah. Tapi kalau sekali senyum semasa suami balik, apa salahnya? Jadi berdasarkan hadis riwayat Muslim, jangan menganggap remeh dengan kebaikan yang kecil, kerana kebaikan yang kecil juga mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Dan suami balik, bila tengok suami isteri dalam keadaan tersenyum, senyum menyambutnya, maka itu juga mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Taala dan menenangkan hati suami, punca daripada menunjukkan wajah yang ceria ketika suami pulang. Manakala yang lain menyatakan sesuatu yang mengembirakan suami, terutama ketika suami baru pulang dari bekerja. Janganlah pula buka pintu, abang saya nak bagi tahu ni, bagi tahu yang negatif-negatif, banyak perkara saya nak ceritakan. Seelok-eloknya bagilah suami duduk tenang-tenang dulu, lepas tu ceritalah apa-apa yang patut. Semasa mula-mula balik, seeloknya cari perkara-perkara yang positif yang boleh menyatakan sesuatu yang mengembirakan suami. Sebagai contohnya, alhamdulillah hari ini anak-anak kita semuanya ceria. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita semuanya baik-baik. Bila cakap apa-apa semua ikut, tak sabar nak tunggu ayahnya pulang. Contoh
Ataupun anak-anak alhamdulillah hari ni tak banyak karenah. Duduk diam je, bagus je, suruh baca-baca buku, baca. Takkah sejuknya hati suami alhamdulillah hasil didikan ibu, hasil didikan isterinya kepada anak-anak yang merupakan tanggungjawab dan amanah yang ditinggalkan oleh suami ketika bekerja. Itulah perkara yang menenangkan hati suami. Walaupun ada sesuatu yang hendak disampaikan, jadi bagilah suami tenang dulu. Lepas mandi ke, lepas sarapan, lepas makan ke apa-apa. Jadi masa duduk santai-santai, cerita apa-apa yang boleh menyelesaikan masalah bersama ketika apa yang dihadapi oleh isteri di rumah. Sebagai contoh, masalah dengan jiran, masalah dengan anak-anak, masalah dengan apa-apa yang perlu diselesaikan, maka suami perlu memainkan peranan untuk menyelesaikan masalah bersama. Seterusnya, kata-kata yang menunjukkan kerinduan isteri kepada suami. Kerana suami bahagia melalui isteri menunjukkan kerinduan dia kepada suami. Dalam keadaan penat, balik-balik, suami isteri pun layan dia dengan baik, boleh menyebabkan hilang rasa letih. Dan kata-kata lemah lembut daripada suami isteri juga menenangkan jiwa dan hilang penat lelah suami ketika pulang, ketika berada di luar sana untuk mencari nafkah dan lainnya. Bila balik, isteri layan dengan baik, lemah lembut, jadi letih dia pun hilang. Dan yang lain, menyediakan hidangan. Tanya, nak minum air ke sebelum duduk, ataupun nak minum air apa, air kosong ke, air apa-apa. Kalau suami suka minum air manis, jangan bang, bagi nasihat lah pula, nanti kencing manis pula. Jadi buat sesuatu yang boleh menenangkan hati suami semasa suami pulang. Bila waktu lazimnya, kalau ada yang berkaitan dengan menyediakan hidangan, tengok waktu yang lazimnya bila yang sesuai untuk makan bersama. Janganlah pula bila suami balik, suami duduk, tanya ada masak ke? Ada masak, pergilah kat dapur. Saya dah penat dalam menguruskan rumah. Bersih lagi, jaga anak lagi, macam-macam lagi anak, macam-macam karenah. Jadi suami balik penat letih, bertambah lagi letih. Jadi bercakaplah elok-elok. Manakala bagi isteri yang bekerja, jadi suami pula kena faham lah. Kena faham, kena bekerja sama, dah pulang sama-sama. Jadi bekerja sama antara sesama lain, sama-sama penat, sama-sama letih, balik. Jadi cari jalan penyelesaian bersama, makan bersama-sama. Kalau pergi ke dapur, tolong membantu bersama. Begitu juga dengan hak suami. Apa yang berkaitan dengan tanggungjawab suami adalah peranannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Mestilah ada perasaan bertanggungjawab dalam menguruskan rumah tangga. Janganlah pula suami asyik ambil duit isteri je, malah nak bekerja. Itu merupakan perkara yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kerana nafkah tanggungjawab suami. Janganlah pula asyik isteri bekerja, suami malah nak bekerja, goyang kaki di rumah, curi duit isteri pula kat situ. Itu merupakan perkara-perkara yang tidak boleh diamalkan. Pada masa yang sama, suami juga memberi perhatian dan kasih sayang kepada isterinya. Inilah antara hak-hak yang perlu dijaga, perlu diamalkan dalam kehidupan, iaitu hak suami dan hak isteri saling bekerjasama, bertanggungjawab mengikut hak-hak dan peranan masing-masing. Janganlah pula ada perasaan mengania-ania antara satu sama lain. Contohnya, kalaulah suami minta duit dengan isteri, saya tak bagi, suami dera pula dia, itu perkara yang tidak sihatlah, perkara yang tidak baik. Bahkan perkara itu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Kerana dalam kehidupan rumah tangga mestilah ada perasaan bekerjasama, ada mawaddah dan ada rahmah, ada kasih sayang dan ada rahmat dalam berumah tangga. Hak-hak ini setengahnya sama antara suami dengan isteri, dan setengahnya pula berbeza. Ada yang khusus bagi suami dan ada pula yang khusus bagi isteri sahaja. Semuanya mempunyai hak suami ataupun hak isteri. Adapun hak-hak yang sama antara suami isteri itu adalah seperti amanah, berkasih sayang dan rahmat merahmati antara satu sama lain. Sifat yang saling yakin meyakini antara keduanya. Percaya mempercayai, yakin pada suami, yakin pada isteri. Adab-adab umum antara suami isteri, iaitu menghormati,
dengan mengikut perkara-perkara yang makruf, membuat sesuatu-sesuatu yang baik dan melayani isteri dengan baik bagi menjamin kestabilan rumah tangga yang harmoni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan bertajuk muka surat 83 berkaitan dengan antara dua suami isteri itu adalah seperti berikut. Maksudnya kita akan sambung muka surat 83 insya-Allah pada minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang dipelajari pada malam ini mendapat manfaat dan pengajaran bagi pelajar-pelajar, bagi peserta yang belum berkahwin lagi sebagai persediaan untuk berumah tangga. Itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.